Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat pengerusi majlis, kombinasi keintelektualan kehakiman bervisi, penjaga masa yang setia dengan jam berandiknya, seterusnya saudara dan saudari pemangkin revolusi ummah. Berdirinya saya di sini dengan semangat yang penuh membara di dalam dada dan niat yang murni di dalam jiwa. Izinkan saya membuka lembaran bicara tentang satu topik yang begitu dekat di hati kita semua, iaitu pensijilan halal memelihara kesejahteraan ummah. Secara umumnya, halal ialah istilah dalam bahasa Arab yang bermaksud dibenarkan atau dihalalkan menurut syariat Islam. Sebaliknya, frasa pensijilan halal membawa erti suatu pengesahan rasmi oleh pihak berautoriti seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang memastikan sesuatu produk atau perkhidmatan memenuhi kriteria syariah. Manakala frasa memelihara kesejahteraan ummah merujuk kepada usaha-usaha membina, meningkatkan dan memastikan kebajikan serta kebaikan hidup masyarakat Islam di dalam semua aspek kehidupan. Pendek kata, apabila kedua-dua frasa ini digabungkan, jelaslah bahawa pensijilan halal bukan sekadar satu prosedur teknikal, tetapi merupakan sebuah usaha menyeluruh Islam dari sudut keimanan, kesihatan, kemasyarakatan dan kelestarian hidup. Saudara dan saudari, mengorak langkah ke inti bicara, izinkan saya mengupas wacana yang pertama, iaitu pensijilan halal mampu menjamin keselamatan dan kesihatan ummah. Pensijilan halal bukan sekadar memastikan pematuhan terhadap hukum syarak, tetapi turut berperanan besar dalam menjamin keselamatan dan kesihatan ummah. Hal ini kerana sesuatu produk yang diberi sijil halal mestilah tidak mengandungi bahan yang boleh memudaratkan kesihatan tubuh badan seperti bahan kimia berbahaya, darah, alkohol atau unsur najis. Memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kamu. Sudah terang lagi bersuluh, pensijilan halal bukan sahaja pensijilan halal turut menjaga keselamatan dan kesihatan ummah. Mengorak langkah ke inti bicara, izinkan saya mengupas wacana yang kedua, iaitu pensijilan halal mampu mengukuhkan ekonomi dan daya saing produk Islam. Pensijilan halal bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, tetapi turut membuka peluang besar di dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Di dalam era globalisasi ini, permintaan terhadap produk halal semakin meningkat, bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Islam, tetapi mendapat perhatian masyarakat bukan Islam yang mementingkan kebersihan, kualiti dan etika pengeluaran. Pensijilan halal turut memberi kelebihan daya saing kepada produk Islam di pasaran tempatan dan antarabangsa. Syarikat yang memiliki pensijilan halal mempunyai kelebihan untuk menembusi pasaran global, khususnya negara-negara majoriti Islam seperti Indonesia, Timur Tengah dan Asia Barat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yas'a 'ala 'iyalihi yahtasibuhu fahuwa kajihadi fi
fisabilillah. Maksudnya, seseorang lelaki yang bekerja untuk mencari rezeki yang halal, maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah. Tambahan pula seperti kata pepatah, rezeki yang halal membawa keberkatan. Maka pensijilan halal bukan sahaja mengukuhkan ekonomi, tetapi turut menyuburkan keberkatan di dalam rezeki dan perniagaan ummah. Sebagai pelengkap wacana, izinkan saya lontarkan satu lagi pandangan yang cukup signifikan, iaitu pensijilan halal mampu menjaga akhlak dan akidah umat Islam. Pensijilan halal turut berperanan penting dalam menjaga akhlak dan akidah. Produk yang digunakan oleh seseorang Muslim mempengaruhi jika makanan yang masuk ke dalam keimanan, ekonomi, akhlak dan akidah. Akhirul kalam, kesejahteraan ummah bukan sekadar impian, tetapi merupakan satu tanggungjawab yang menuntut usaha berterusan. Pensijilan halal ialah antara wasilah terbaik ke arah mencapai ummah yang sihat jasmani, bersih rohani, maju ekonomi dan kukuh pegangan akhlak. Oleh itu, ayuhlah kita jadikan halal sebagai gaya hidup, bukan hanya pada makanan, tetapi di dalam seluruh sistem hidup kita, kerana yang halal itu membawa berkat dan berkat itu adalah kesejahteraan sejati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.